Okey guys, hari ni abang nak buat quick review lah mengenai Proton S70 flagship MC1 2006. Sebelum tu korang boleh like, share, subscribe saya channel. Okey, jom tengok saya review. Okey guys, apa yang beza dengan yang MC1 dengan yang lama? Beza dia lampu je. Okey. Lampu dia ni dia dulu high beam kat sini. Sekarang high beam dia sekali So bila saya buka lampu nampak ni. Segini dekat sini. So dia still ada lampu DRL, cuma tak ada normal dancing light lah. Dia punya high beam dengan low beam dekat sini dia punya signal kat sini. Alright. So still tak ada fog lamp memang macam ni lah, tapi aftermarket ada jual kan. Ada sensor, front sensor. Dia punya grey pun sama lagi macam dulu. Okay. So pergi ke tepi, dia punya rim beza sikit Dia punya design tu dia lebih kurang macam dulu, cuma dia berbeza sikit. Dia still two-tone lah. Yang dia tukar tayar GT Comfort. GT Comfort ni okey lah. Tapi kalau kau nak layan corner, kau tukar lah yang brand yang lebih elok lah. Okay. Tapi sama saja, tak ada beza. Lampu still ada DRL lah. Apa ni, tail light bar tu ada. Masih ada. Tengok masih ada. Masih ada dancing light tu. Masih ada. Dia ada depan. Ni tail light masih ada. Okey, pergi ke dalam. Dalam dia sama macam dulu. Okey, sama macam dulu. Dalam dia, kalau untuk flagship X dia hitam atas yang ni dia cream leather seat semua sama. Cuma yang membezakan dia adalah dia ada. Okey, kita start engine lah. Dia ada Apple CarPlay, Android Auto. Yang baru punya. Okey, display pun samalah macam dulu. Ada wireless charger. Alright. Cermin. Ada kiri kanan cermin lah. So bila buka kan, korang tengok dia ada Android Auto, Apple CarPlay. Dulu punya tak ada tapi untuk Android Auto, Apple CarPlay ni hanya untuk flagship dengan flagship X saja. Alright. And then dia ada ADAS ADAS system. Okay. Nampak ni ada ADAS system. Semua function ada lah. Dia bagi level 2 level 2. Okay. Cruise control semua dia ada bagilah. Lane assist. Alright. So yang ni interior dalaman lah, leather seat So memang luas lah. Dia segmen C airbag ada 6, ADAS level 2, ada Android Auto, Apple CarPlay. Alright. Seat dia yang sedap lah. Dia pakai yang ni steering electric power steering Okay, jom tengok belakang. Okay, ni belakang dia. Ni belakang dia. Ada rear aircon ada USB-C dengan yang baru punya design. Okay, ni dalaman dia. So bila duduk tu kan, memang luas lagi lah. Memang selesa dan luas. Ada armrest seat boleh direbahkan. Seat ni, kepala ni pun boleh adjust. Okay, lampu putih LED. Alright. Belakang dia. Okay. Kapasiti dia punya boot 500 liter. Besar 500 liter. Ada spare tayar semualah. Seat tu boleh direbahkan. Memang luas. Alright, jom kita tengok dia punya bonet depan Bonet depan yang ni untuk minyak. Ni untuk bonet belakang. Okay, ni untuk enjin baru S70 MC1. Dia menggunakan 4 cylinder turbocharged 1.5 TD timing chain yang ni enjin baru. Horsepower dia 181 PS, torque dia 290. 0 to 100 km/h dalam 7.5 saat 7.5 second. So sangat-sangat power dan laju dan jimat mana yang komplain dulu dia punya pakai 3 cylinder timing belt sekarang dah tak pakai timing chain sekarang dah timing chain. Turbo dia dekat belakang. Okay. Alright. Okay, mana siapa yang berminat dengan Proton S70 baru yang ni color space grey.
boleh roja abang lah, Fatihin lah. 014 509 6070 lah. Area Shah Alam, Tubang, Selangor lah saya cover. Ataupun seluruh Malaysia pun saya cover. Johor pun boleh, Penang pun boleh, Kelantan pun boleh. Okay. Nak roja lah. Okay. Yang ni dalamnya memang cantik guys. Okay. Berminat, mari roja sajalah. Harga tak mahal. Yang ni dalam 92,000 lah sekali insurans. Okay. Berminat, hantar dokumen. Nak IC lesen, payslip dengan bank statement sahaja. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.